Cahaya Hutan Awanara. Pada suatu hari, sebuah hutan ajaib bernama Awanara terapung di atas langit biru. Haiwan di situ ialah makhluk cahaya bersayap yang mempunyai keistimewaannya tersendiri. Hutan Awanara dijaga oleh seekor burung kecil bernama Bulan. Walaupun kecil, Bulan mempunyai kuasa yang hebat. Sayapnya berwarna-warni dan dadanya bersinar terang seperti bintang. Itulah kuasa ajaib Bulan. Bulan mempunyai dua sahabat baik, iaitu Sari si kancil dan Jebat si monyet. Mereka bertiga sangat baik hati dan suka membantu haiwan lain. Kemana sahaja mereka pergi, mereka sentiasa bersama. Namun begitu, Rimba si serigala dan Mentari si helang hitam sering bersikap angkuh. Mereka gemar mengejek Bulan, Sari dan Jebat. Wirah konon ejek Mentari. Rimba pula ketawa melihat tiga sekawan itu. Pada suatu petang, langit tiba-tiba bergetar kuat. Awan emas berubah menjadi kelabu gelap. Kilat ungu menyambar dan angin kencang mula bertiup. Hutan Awanara menjadi huru-hara. Semua haiwan berasa sangat takut. Tanpa berlengah, Bulan terbang tinggi ke langit untuk melawan ribut yang mengganas. Cahaya terang terpancar dari dadanya untuk menahan ribut itu. Namun, ribut tersebut terlalu kuat. Angin kencang menolak Bulan hingga jatuh ke tanah. Cahayanya semakin malap dan hutan mula kehilangan sinarnya. Aku tidak boleh menyerah, bisik Bulan. Hutan ini memerlukan aku. Dalam kekecohan itu, Mentari tersepit di bawah dahan pokok yang besar. Dia tidak dapat bergerak. Rimba yang melihat kawannya dalam bahaya segera berlari untuk membantu. Namun, angin terlalu kuat dan Rimba hampir terjatuh. Tiba-tiba, Sari dan Jebat berlari ke arah mereka untuk membantu. Rimba dan Mentari sangat terkejut kerana Sari dan Jebat yang sering mereka ejek tetap datang menolong. Keadaan hutan Awanara menyebabkan haiwan lain dalam ketakutan. Bulan pula kelihatan lemah dan hampir kehilangan cahayanya. Dia bersuara dengan lemah. Kita mesti bersatu untuk selamatkan hutan ini. Aku sendiri tidak cukup kuat. Tanpa berfikir panjang, Jebat memanjat pokok dan mengikat dahan yang longgar. Ular pula melilit pokok supaya tidak tumbang. Arnab dan kura-kura menahan dahan yang jatuh untuk melindungi haiwan yang kecil. Semua haiwan bekerjasama dengan penuh semangat selepas mendengar kata-kata Bulan. Tidak lama kemudian, ribut semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Hutan Awanara kembali bersinar seperti dahulu. Rimba dan Mentari menundukkan kepala sambil berkata, "Maafkanlah kami kerana selalu mengejek kamu." Bulan tersenyum lalu berkata, "Hutan ini selamat kerana kita semua bekerjasama." Setiap malam, cahaya bulan menerangi hutan Awanara yang indah. Bulan tersenyum lalu berkata, "Selagi kita bersatu, tiada ribut yang mampu memusnahkan hutan ini." Sejak hari itu, hutan Awanara terus bersinar di langit, dipenuhi persahabatan, keberanian dan perpaduan. Tamat.